Kegagalan simpanan kerana asyik tunggu masa yang sesuai. Kegagalan simpanan jarang berlaku di hujung tahun. Ia bermula seawal minggu pertama pada awal tahun lagi. Setiap awal tahun kita perhatikan pola yang sama berulang. Ramai orang bersemangat, ramai orang berazam, ramai orang yakin tahun ni mesti jadi. Tapi bila masuk bulan Mac atau April, simpanan masih lagi tak bergerak. Kenapa perkara ni berlaku? Bukan sebab kita malas sebenarnya, tapi sebab kita buat satu kesilapan yang sama. Mereka tunggu masa yang sesuai. Tunggu gaji naik, tunggu hutang habis, tunggu perbelanjaan makin kurang. Hakikatnya, masa yang sesuai tak pernah datang. Kita sendiri belajar benda ni melalui pengalaman. Simpanan mula bergerak bila paksa diri simpan dulu baru belanja. Bila kita alihkan sedikit duit gaji kepada emas pada awal bulan, sebenarnya kita hantar mesej yang jelas pada diri sendiri, iaitu masa depan aku didahulukan, bukannya ditangguhkan. Dari situ, disiplin terbina. Bukan sebab jumlah besar, tapi sebab keputusan yang dibuat awal. Jadi, tukar duit kepada emas. Bila duit dah jadi emas, ia tak mudah bocor. Ia juga tidak tergoda dengan sale. Ia kekal walaupun dunia berubah. Tuan-puan, awal tahun adalah masa yang paling penting untuk buat simpanan. Bukan sebab duit lebih, tapi sebab niat masih segar. Kunci niat di awal tahun dengan tindakan kecil. 1 gram hari ini jauh lebih berharga daripada 10 gram yang tak pernah bermula. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold? Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.